Mana tahap 3 tak ada ni. Aduh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian? Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini Allah masih lagi beri peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan kita, melakukan kewajipan-kewajipan kita dan dapat sama-sama kita mengecapi lagi nikmat kehidupan pada pagi ini. Dan insya-Allah seperti biasa, tuan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bersama-sama dengan saya di Hilwan Madani Quranic Center setiap hari satu muka bermula jam 7.30 pagi sehingga jam 8 pagi. Kita akan membaca satu muka surat beserta dengan kupasan hukum-hukum dan juga makhraj serta sifat-sifat huruf. Jadi insya-Allah hari ini kita masuk kepada episod yang ke-82 sahabat semua. 82 muka surat 83 minta maaf. Muka surat 83. Kalau kita ada Quran boleh buka Al-Quran. Muka surat 83 juzuk yang kelima, surah An-Nisa. 83 muka surat juzuk yang kelima dan surah An-Nisa. Jadi insya-Allah sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan, sahabat semua, sebelum tu minta bantu kami untuk tekan di bawah sana button share. Kita ada button share dan juga boleh tap screen supaya engagement kita meningkat dan dapat dicapai oleh ramai lagi sahabat-sahabat kita di luar sana. Mudah-mudahan mereka semua mendapat manfaat daripada bacaan Al-Quran kita pagi ini serta dengan beberapa kupasan hukum-hukum tajwid. Baik, terima kasih kepada yang dah share. Sebelum tu boleh bantu saya untuk komen di ruangan komen. Adakah jelas suara saya ni? Dan dari mana anda sedang menonton secara live pada pagi ini? Mungkin ada di kalangan kita yang di atas kereta. Mungkin ada di kalangan kita yang baru selesai sahaja menguruskan anak-anak ataupun cucu-cucu. Sambil-sambil tu buka TikTok. Bukan tengok orang menari, tapi buka TikTok untuk melihat ataupun untuk mendapatkan perkongsian ilmu. Itu adalah yang terbaik. Baik, insya-Allah. Puan Kamilah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jelas Puan Aisyah Nasir, Aisyah dan Nasir jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik, terima kasih semua sahabat-sahabat. Nampaknya dah ada yang tap-tap tu. Teruskan tap screen. Dan bantu kami lagi untuk tekan button share di bawah sana. Boleh tekan button share supaya lebih ramai lagi yang dapat bersama dengan kita pada pagi ini. Okey, baik, saya mulakan hari ini ayat yang ke 28 sampai kepada ayat yang ke 33 ni. Muka surat 83 juzuk yang kelima surah An-Nisa. Okey, baik, saya baca.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Okay, wallah macam biasa. Huruf waw ini sifat asal dia nipis. Bila masuk kepada huruf lam, dia kena kekalkan nipis dia tu. Yang kena tebal adalah huruf kalimah lam yang kedua pada kalimah Allah. Ni kita panggil ni lafzul jalalah nama dia. Dalam perbahasan tajwid kita panggil sebagai lafzul jalalah. Lafaz al-jalalah daripada perkataan jalilun. Lafzul jalalah. Lafzul jalalah lam ini dibaca dengan tebal. Dalam bacaan yang kita belajar qiraat haf'an Asim, qiraat yang kita belajar haf'an Asim, lam yang dibaca tebal hanya pada kalimah Allah sahaja. Selain daripada kalimah Allah, kita tak perlu nak membaca dengan tebal. Tak boleh nak baca tebal. Bukan tak perlu, tak boleh nak baca dengan tebal. Tak boleh baca tebal. Okey. Hanya kalimah Allah saja. Wallah, la, itu tebal lah. La. Wa ni kena nipis lah. Wallah, bukannya wallah. Bukan baca dengan W-U. Tapi W-A. Kena baca dengan W-A. Bukannya W. Bukannya W-O. Ni salah. Ya. Wallah. Ini ramai lah. Ramai yang baca dengan wallah. Tapi kena baca dengan wa. Wallah. Wallah. Okey, baik. Seterusnya. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Asy-syahawa kena masukkan terus kepada syin. Yattabi'una nasyahawati an tamilu. Tamilu ni kena baca dua harakat. Jangan tengok yang ni. Yang ni tidak ada apa-apa. Cuma kena tengok pada huruf waw. Ni huruf waw ni waw mat. Waw mat bermaksud mat asli. Mat asli kena baca dengan dua harakat. Anta ni kena dengung dua harakat juga. Ikhfa hakiki. Nun bertemu dengan ta. Antamilu mailan azima. Mai ni, ini bukan mat ni ya. Ya ni bukan huruf mat. Ini huruf ya. Huruf ya ataupun huruf lin kita panggil sebab ada tanda mati. Boleh baca dua harakat ke? Tak boleh lah. Kena baca satu harakat sahaja kat sini. Yang ni dua harakat. Dengung. Yang ni dua harakat. Yang ni dua harakat. Kena sama panjang. Sama panjang. Mi dengan lu ni sama panjang. Mai tak boleh nak sama panjang dengan mi dengan lu. Okey. Mailan. Mailan azima. Huruf dha tebalkan. Azi. Bukan azi. Lidah di luar. Huruf dha lidah kena berada di luar. Lidah berada di luar. Azima. Bukannya dibaca dengan azima. Jangan baca dengan azima. Azima. Okey. Baik, seterusnya. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Yuridullah, sama juga. Yang ni tak ada masalah. No issue. Sebab mudah sahaja. Yuridullah. Sebab bagi depan. Kalau yang jadi isu biasanya, lepas daripada huruf tebal ni, bagi atas. Itu yang jadi isu. Yang ni tak ada isu lah. Ayu idgham ma'al gunnah. Okay. Masukkan kepada makhraj huruf ya. Daripada A ni pergi kepada ya. Daripada A pergi kepada ya. Nun ni kat mana? Nun ni kita dengungkan. Bila sebut A tu, makhraj seterusnya adalah huruf ya. Nun ni kita kena bunyi dengung sahaja. Ya. Yukhaffifa ankum. Nun bertemu dengan kaf ikhfa hakiki. Ankum kena rapatkan lelangit atas. Ya. Pangkal lidah kita kena naik ke atas, sentuh dengan lelangit atas. Okay. Huruf kaf. Huruf kaf ataupun mana-mana huruf yang berbaris hadapan kena bunyi huruf U. Bukannya huruf O. Kena bunyi huruf U, bukannya huruf O. Kalau di sini, ankum, kena K-U-M. Macam di sini. Kena mesti baca dengan K-U-M. Jangan baca dengan K-O-M. Ankum,
kum. Tak boleh. Yang ni tak tepat, yang ni baru tepat ankum. Sama juga huruf apa ni? Huruf ba ke contohnya bun, bukannya bon. Ta ke antum, bukannya tum. Bukan tum tetapi tum. Itu baris hadapan lah, ya, baris hadapan. Kena baca dengan vokal u. Kena baca dengan vokal u. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dha'ifa. Dan semua ni kita panggil ma'iwad. Mad iwad. Ini hukum dia. Kena hidupkan satu baris. Dha'ifa, azima. Bukan ma'arid disukun. Tak semua huruf yang berada di akhir ayat itu dibaca dengan ma'arid disukun. Ma'arid disukun ni apabila ada huruf yang terakhir dia berbaris, sebelumnya ada huruf mat. Baru kita kira ma'arid disukun. Baik, sambung lagi. Puan Nurizam, terima kasih bagi nota kepada kita. Kum bukannya kum. Ya, betul. Sahabat-sahabat yang lain mungkin ada yang nak catatkan nota. Boleh catatkan nota sebagai peringatan kepada kita dan sahabat-sahabat lain. Okay, saya sambung baca. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Mim bertemu dengan ba, ada dua tempat kat sini. Mim bertemu dengan ba satu, mim bertemu dengan ba. Ya, kena dengung kat sini, kena dengung. Kena dengung. Bukannya baca dengan ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kena panjanglah dua harakat sini. Ini dua harakat. Kena panjangkan. Bil batil, huruf ta, bukannya huruf ta. Apa persamaan ta dengan ta? Persamaannya ialah pada makhraj. Itu persamaan dia. Persamaan huruf ta dan huruf ta adalah makhraj, iaitu hujung lidah bertemu dengan pangkal gigi kacip atas. Tetapi berbeza pada sifat. Maka tak boleh kita nak bunyikan sama. Tak boleh kita nak samakan bunyi. Bunyikan sama. Macam pelik je. Tak boleh kita nak samakan bunyi. Bil batil. Makhraj dah kena. Cuma sifat tak kena. Ta dengan ta ni dia agak berlawan sikit sifat dia. Antaranya sifat dia adalah istifal dan juga isti'la, infitah dan juga itbaq. Itu dua sifat yang berlawanan. So bila kita nak baca dengan ta, kena tebalkan dulu. Bil batil. Ti. Kena sikit-sikit. Kita punya halkum tu. Bil batil. Til. Bukannya ta. Kalau ta bunyi dia til. Til. Cara dia kita kena baca dua-dua tu. Baru kita boleh bezakan. Ya. Kita kena baca huruf ta dulu. Til. Itu huruf ta. Kalau huruf ta. Til. Nampak? Bila kita nampak beza tu, maka mudah untuk kita perbaiki, kita betulkan sebutan kita. Okay, sambung lagi. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum. Okay, huruf qaf yang ada tanda mati berada di tengah-tengah kalimah. Huruf qaf antara sifatnya ialah qalqalah. Qalqalah ni maksudnya kita lantunkan sebutan huruf tersebut. Lantunkan bunyi huruf tersebut. Bukannya lantunkan angin. Taqtulu. Ada orang baca wala taqtulu. Dia lantun tu lantun angin. Sedangkan huruf qaf ni lantun dia lantun suara. Dan tidak adalah huruf qaf ni bukannya huruf yang ada angin kan. Dia huruf yang jahar. Dia tak boleh nak lantung angin. Taqtulu. Kena taqtulu. Wala taqtulu. Okey. Taqtulu ada tanda kening ni. Banyak dah kita jumpa sebelum ni. Ada dua tempat. Yang pertama kat sini, yang pertama kat sini, yang kedua kat sini, yang ketiga kat sini. Sini isyarat kepada bacaan lebih daripada dua harakat. Tanda panjang ini, tanda kening, tanda ombak, macam-macam lah.
Ya, dia bacaan dia lebih daripada 2 harakat. Maksudnya di sini kena baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Anfusakum. Anfu, bila kita dengungkan di sini, ikhfa haqiqi, mulut kita dah bersedia kepada makhraj fa. Anfu, anfu, anfusakum. Inna Allaha kana bikum rahima. Wa man yaf'al dhalika udwanan wa zulma. Wa man yaf'al. Tadi dah jumpa nun bertemu dengan ya. Ma ni pergi kepada ya. Nun naik ke hidung. Wa man yaf'al. Fa lepaskan. Huruf fa ni mulut kita tidak tutup. Bila kita baca huruf fa, mulut kita tidak tutup. So angin akan keluar. Sebab apa? Sebab yang melibatkan huruf fa ini bukan 2 bibir, tetapi bibir bawah dengan gigi kacip atas. Walaupun dia masuk dalam perbahasan asy-syafatain, tetapi bukan bermaksud 2 bibir tu kena rapat, tak. Tapi ujung gigi kacip atas bertemu dengan perut bibir bawah. Wa man yaf'al. Okey, wa zulma. Zulma lam kena tarik sikit. Jangan kita gulungkan lidah. Zul. Itu kita gulung. Jangan gulung lidah di sini. Wa zul, tarik mulut. Wa zulma. Fasawfa nuslihi nara. Wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Wadhalika 'ala Allah. La Allah. Lam pertama nipis, lam pada kalimah Allah tebal. Wa kana dhalika 'ala Allah. La Allah. Itu kena latih, kena baca banyak kali. Kena baca banyak kali biar kita dapat beza bunyi tu. Okey, ayat seterusnya apa? In tajtanibu kabaira ma tunhauna an. Saya tak tepat nafas tadi. So kalau kita berhenti di sini, kena ada angin kelelahan di sini, huruf ha. Kalau berhenti. Sambung lagi. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Okey, kum mim mati bertemu dengan mim, idgham ma'al munnah. Idgham syafawi. Kalau idgham ma'al gunnah, nun bertemu dengan mim. Jangan tertukar. Idgham ma'al gunnah, huruf nun ataupun tanwin bertemu dengan mim. Kalau yang ni idgham juga, tapi idgham syafawi. Ada yang sebut idgham mislaini ataupun idgham mutamathilaini. Ada satu lagi nama ni idgham mimi. Yang ni banyak sikit hukum dia, tapi bacaan dia macam mana? Tutup mulut. Wa nudkhilkum. Kena dengung 2 harakat di sini. Baik, seterusnya sikit lagi tuan-tuan. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. Yang ni susah sikit. Okey, baik, semalam saya dah sebut kita akan terangkan pada huruf dad ini. Jadi insya-Allah hari ini kita terangkan berkenaan dengan Puan Sufiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Sufiah, terima kasih. Kepada yang belum follow lagi, boleh follow lah kita punya TikTok ni, supaya setiap kali kita buat live naik notifikasi di telefon tuan-puan semua, boleh bersama dengan kami. Dan kami ada juga buka beg kuning tu. Mungkin ada sahabat-sahabat nak menjadikan ataupun nak ada bacaan pada waktu petang ke, pada waktu masa kosong ke, berkenaan dengan makhraj dan juga sifat huruf. Kita ada sediakan di beg kuning tersebut. Kita sediakan di beg kuning. So kalau yang ada berminat untuk beli,
maka boleh beli, ya. Bantu kami sambil-sambil support kita punya live ni. Dan kita ada buka juga, mungkin ada sumbangan tabung, buka tabung untuk kesinambungan kelas-kelas kita ini. Mudah-mudahan kelas kita sentiasa berterusan, ya, dengan infak tuan-puan semua, dan terus memberi manfaat kepada sahabat-sahabat kita yang memerlukan bimbingan ataupun perkongsian berkenaan dengan hukum-hukum tajwid. Baik, kita sambung. Ba'd, pada kalimah huruf ba'd. Nak berhenti macam mana ni? Ya, macam-macam lah cara orang berhenti ni. Kadang-kadang bunyi ba' dia berhenti pada huruf ain sahaja. Di sini kena berhenti pada huruf da. Nak berhenti kita kena tahulah makhraj dia tu. Kena tahu makhraj huruf da. Huruf da ni makhraj dia kita lukis sikit. Dia ni lidah kita. Lidah kita. Huruf da ni bahagian ni. Bahagian ni. Kita angkat bahagian ni, ataupun kita tempelkan kepada gigi gosi kaki atas tu. Ni tak ni. Tapi bila kita angkat semua ni secara automatik yang dibuat kena juga sebenarnya. Tapi tepi lidah. Dia istilah yang khususnya tepi lidah ni, bahagian sini ataupun sini. Maka kita kena pastikan sama ada sini ataupun sini ni rapat dengan bersentuhan dengan gigi geraham kacip atas. Gigi geraham atas tu. Kita tempelkan dia. Ba'd. Daripada huruf ain. Huruf ain lidah kita di mana? Huruf ain lidah kita di bawah. Okey, huruf ain lidah kita di bawah. Jangan kita baca ain ni lidah dah naik dah. Salah dah tu. Sebab tu bunyi ba'. Sebab tu bunyi ain tu pun dah bunyi macam tebal. Ain ni nipis sifat dia. Ain tu nipis. Yang tebalnya huruf da ni. Jadi bila kita baca ain, huruf ain ba', lidah berada di bawah. Bila kita habis selesai baca huruf ain tu, lidah di bawah, kemudian kita angkat lah. Kita angkat pergi kepada huruf da. Ba'dakum ala ba'd. Okey. Bila kita angkat tu, suara tak boleh keluar dah. Suara tak boleh keluar. Yang keluar tu, dia ada kita panggil efek sahaja yang keluar, bukan suara tu. Boleh faham tak? Yang keluar, yang mengalir tu bila kita angkat kena pada gigi geraham tu, kan? Bila kita angkat huruf da makhraj dia lidah kita tu, suara dah tak keluar dah. Yang keluar hanya bunyi efek dia. Bunyi efek dia. Ala ba'd. Bunyi macam kita panggil angin terkumpul tu, itu efek dia tu. Sebab apa dia bunyi macam tu? Sebab suara dah tak boleh nak keluar. Suara angin dah tak boleh nak keluar tu. Maka dia hanya tinggal efek dia sahaja. Boleh faham? Ba'dakum ala ba'd. Itu bunyi kita panggil efek dia. Disambung. Lirri, bukan lirri. Jangan tebalkan ra ni. Ra nipis sebab bawah. Lirri tu tebal. Lirri. L-I-R-R-I. Lirrijali nasibum mimmak tasabu. Tasabu dua harakat. Mad asli. Walinnisa'i nasibum mimmak tasabn. Macam nak berhenti sini. Yang tadi berhenti kat sini. Ni nak berhenti macam mana? Mimmak tasab. Ada yang baca mimmak tasab. Maka dia hilangkan nun. Menghilangkan satu huruf dalam bacaan lahnul jali, kesalahan yang besar. Jadi sini kena bunyi ben. B-E-N. Bukan ben. Bukan ben. Ben. B-E-N. Mimmak tasabn. Tasabn. Ben. Daripada qalqalah ba tasabn. Kalau kita baca dulu. Tasabn. Sebab nun ni dia tak boleh nak baris lah sebab dia mati. Kan? Tasabn atau tasabn kalau ikutkan. Tapi bila dia laju, kita baca sekaligus dia akan bunyi ben. Walinnisa'i nasibum mimmak tasabn. Tasabn. Tu kena ada. Berhenti pada makhraj nun. Kalau ba ni makhraj dia bibir. Kita berhenti kat bibir sahaja. Tapi bila nun berhenti pada lidah. Lidah kena sentuh dengan lelangi atas makhraj nun tu. Was'alullaha min fadlih. Huruf da jangan qalqalah. Fadlih salah.
Huruf dad jangan baca dengan qalqalah. Fadli, okey, ada efek sahaja. Macam tadi lah bunyi efek. Sebab kita dah rapatkan makhraj dia, bila dia mati ni kita dah rapatkan lidah dengan gigi geraham tu, kita sentuh rapat dengan langit, maka huruf dad tu tak boleh keluar dah suara dia. Dia hanya keluar hanya efek dia sahaja. Inna Allah kana bikulli syai'in alima. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. Okey, qalqalah huruf qaf. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ. Huruf ta ada hamas, ada angin, ya. Aqadat, dat, aima bunyi i. Kena rapatkan tengah lidah kita. Kena rapatkan tengah lidah dengan lelangit. Aima bunyi i. Kalau baca tak rapat bunyi ai. Bunyi huruf ai saja. Huruf ai, kalau kita sebut huruf ai ni, kalau kita sebut huruf ai tak rapat ai, tak rapat. Tapi bila kita sebut huruf i, rapat tak? I, tu rapat. Yang kita naknya i. Ataupun I ni bunyi dia. Huruf I tapi bila kita sebut bunyi dia, I kan contoh. I, dia nak bunyi I ni. Ataupun huruf I terus. Aimanukum. Okay. Fa'atuhum nasibahum. Inna Allah kana ala kulli syai'in syahida. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Habis bacaan Al-Quran satu muka surat pada hari ini. Kepada sahabat-sahabat semua, boleh type Alhamdulillah sekiranya tuan-puan mendapat satu ilmu yang baharu, ataupun boleh sama-sama ulang kaji, ataupun hari ini dapat sama-sama ingatkan balik hukum-hukum yang dah lama kita lupa tu. Ya. Saya nak sentuh semua ni tak mampu tuan-puan, ya. Saya nak sentuh semua ni tak mampu, cuma kita ambil yang penting-penting sahaja untuk kita sebutkan nama hukum dia, makhraj dan juga sifat-sifat huruf. Cuma nak dapat lebih detail lagi bagaimana nak menyebut huruf dengan betul, di beg kuning tu kita ada sediakan untuk tuan-puan semua untuk beli, untuk support kami. Ya, sekali dengan baca buku, kita sediakan sekali dengan rakaman video. Tu sekarang zaman IT sekarang kan. Beli buku dah dapat video terus. Bagaimana cara latihan huruf. Setiap huruf tu ada cara sebutan dia, latihan dia. So nak dapatkan benda tu, boleh tekan beg kuning kita, boleh belilah sebagai tanda sokongan anda kepada kami. InsyaAllah kita jumpa lagi besok ya tuan-puan. Kita jumpa lagi besok pada jam 7.30 pagi hingga jam 8 pagi. Muka surat 84 pula. Muka surat 84. Puan Nurizan, Alhamdulillah ingat dan dapat suatu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah nampaknya ada beberapa orang yang mendapat pelajaran baru, dapat peringatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat sama-sama kita perbaiki bacaan kita nanti, insya-Allah. Okey, sekarang itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua kepada yang support, yang tekan screen, tap screen. Yang belum follow lagi boleh follow kami supaya dapat notifikasi ya. Nanti bila besok ni nak ikuti live tapi tak dapat notifikasi. Sebab apa? Sebab tak follow. So kena follow ya. Tekan button follow. Kena follow. Dan bila follow tu, bila kita buat live, notifikasi kita akan timbul. Jam 7.30 saya buat live, terus akan dapat notifikasi. Kalau tak follow, besok nanti dah tercari-cari. Kat mana nak cari? Nama tak ingat dah nama TikTok ni. Kan? Nama TikTok ni kat mana nak cari live ni Ustaz ni? Contoh lah. Ya. Jadi insya-Allah saja. Untuk hari ini kita jumpa lagi pada besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.